dalam apa bidang kerja, jadi pegawai macam saya ke, jadi apa-apa saja termasuk jadi usahawan macam you all, disiplin must be number one. Tapi saya yakin dan percaya whatever bidang you ceburi, you disiplin kena kuat. Yang penting ni dalam perniagaan apa yang kita buat pun adalah kita jangan putus asa. Saya doakan kita semua berjaya, semua mentor dan mentee berjaya. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini merasmikan program Mentor Mentee Usahawan pada tahun 2026. Saya Sulaiman wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.